Selain anda gunakan emas ini untuk simpanan, anda sebenarnya boleh gunakan emas sebagai batu loncatan untuk membeli hartanah. Bagaimana caranya? Anda boleh mengumpul aset emas secara konsisten menggunakan akaun emas Gold Accumulation Program. Apabila gram emas terkumpul sudah mencapai target dan harga emas naik, anda boleh jual emas ini untuk dijadikan deposit hartanah. Strategi ini kita panggil flip kekayaan, di mana anda tukarkan kekayaan emas anda kepada aset fizikal yang lebih besar seperti rumah, tanah ataupun lot kedai. Contoh yang mudah, simpan dalam bentuk emas gold bar 250 gram ini. Pada tahun 2023, dengan harga emas hanya RM69,000 sahaja, anda sudah boleh dapatkan 250 gram ini. Dan hari ini anda jual emas gold bar ini, anda akan terima RM142,000. Ini menjadikan keuntungan lebih RM70,000 dan anda boleh jadikan keuntungan itu sebagai modal deposit beli hartanah. Ini adalah strategi sebenar yang diamalkan oleh mereka yang mahu leverage aset dan cipta lebih banyak aset. Bagi yang berminat untuk mengembangkan kekayaan dengan simpanan emas ini, anda boleh rujuk pin video saya atau isi beg biru di bawah untuk daftar. Nanti saya akan bimbing anda journey menyimpan emas bersama Dr. Akilah. Why not mula simpan emas sekarang? Yang kaya, anda juga.